Siapa yang konsisten menyimpan 1 gram emas sebulan sejak Januari 2025, masuk bulan November, anda sudah patut ada 11 gram dalam tabungan anda. Nilai simpanan 11 gram ini sudah mencecah lebih RM6,000. Apabila anda menyimpan secara konsisten, anda bukan sahaja dapat penambahan gram emas dalam simpanan, malah anda juga akan dapat puratakan kos harga emas per gram yang telah anda beli. Katakan anda buat belian 1 gram secara konsisten pada bulan Januari hingga November dengan harga emas berubah setiap bulan. Secara total, kos belian emas selama 11 bulan adalah sekitar RM5,599. Bila kita bahagikan dengan 11, anda akan dapat RM509. Bermakna, kos purata belian emas anda adalah pada harga RM509 per gram, lebih rendah daripada harga jualan semasa iaitu RM551 per gram. Walaupun harga emas berubah setiap hari, tetapi anda sebenarnya tidak rugi apabila menabung secara konsisten. Dan seperti yang kita tahu, harga emas naik secara purata sekitar 10% setahun, bermakna kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Dengan Economascap atau Gold Accumulation Program, anda boleh sahaja menabung secara konsisten mengikut bajet simpanan anda. Simpanan ini tiada komitmen, tetapi siapa yang konsisten menyimpan, anda akan dapat rasa hasil simpanan dengan lebih cepat. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.